Okey. Yang keseluruhnya persediaan utama kena masuk jemaah mana-mana ke antaranya. Jadi betul sebab masa saya mengaji dengan Syekh Al-Qadhi, beliau mengatakan sebab itulah kita baca ihdinas siratal mustaqim banyak kali. Ihdina tu menunjukkan atas nama kami. Jadi kita buat kerja Islam memang kena ada jemaah. Kita boleh buat kerja fardiyah secara seorang-seorang, kita buat kerja jemaah. Sebabnya seorang-seorang tu dia akan letih cepat, dia akan kesan dia kurang berbanding dengan berkumpulan. So berkumpulan tu mesti. So ini tak ada maksud kita mesti tinggalkan kerja seorang-seorang, tak. Dua-dua kena buat selari. So masuk dalam mana-mana jemaah tu penting untuk kita ada rujukan kepada mana kita rujuk. Tapi kalau tanya saya mungkin kontroversi, saya rasa kalau tuan-tuan nak masuk lebih ke satu jemaah pun tak apa. Okey? Sebab bai'ah dalam mana-mana jemaah bukannya bai'ah dengan khalifah. Amir atau presiden jemaah tuan-tuan tu, dia bukan Amirul Mukminin, bukan? Amir Isma bukan Amirul Mukminin, Amir Jin bukan Amirul Mukminin, Amir PAS bukan Amirul Mukminin. Bai'ah tu tak semestinya tuan-tuan tak boleh berbai'ah dengan yang lain. Boleh, bagi saya boleh. Cuma nak bagi kerja tu murattab, munazzam, berorganisasi, eloknya satu sudah cukup lah. Supaya tuan-tuan betul-betul boleh mengeluarkan kepakaran, menumpukan kepada satu kerja. Macamlah tuan-tuan kerja dengan majikan. Ni kerja part time sana, part time sana, part time sini. Kalau bos dia duit tak apalah, dia macam duit pergi kabut kan. Cleaner sana, cleaner sana 3-4 tempat dia jadi cleaner. Itu tak apa, itu tak perlukan akal, tu perlukan tangan je. Okay? Ni yang perlukan akal. Tuan-tuan kerja full time sebagai executive manager di satu company public listed. Bolehkah kerja tempat lain lepas tu? Pengsan lah. So kita tak boleh fokus. Saya cakap Master Shifu kan. Jadi kena fokus. So jadi untuk fokus itulah yang perlu masuk satu jemaah. Tapi in konsep tak semestinya tuan-tuan mesti duduk satu jemaah. Tapi maknanya untuk praktikal dan mampu fokus, duduklah satu jemaah. Tapi rasa kalau jemaah ni lembab, dia tak banyak kerja apa, masuklah satu jemaah. Okey. Itulah. Okey. Jadi bai'ah kepada satu jemaah itu, iaitulah kita skill untuk bantu jemaah itu selagi mana bantu Islam. Dan kemudian masuk jemaah lain pula sama juga. Habis nanti kita tak hazard lah, nanti bocor. Mana bocor? Mana dua-dua buat kerja Islam? Mana bocor ni? Bocor kat Yahudi tu. Itu pula kita takut kalau bocor masalah. Ini buat kerja Islam, dia buat kerja Islam. Isma buat kerja Islam, Jim buat kerja Islam, Dakwah buat kerja Islam. Lagi apa? Habib buat kerja Islam, dah itu. Lagi-lagi lain-lain lah. Lain-lain lah. Okey. Kalau mereka buat kerja Islam, macam saya nak di Kelantan. Saya kata ni Kepala Kembang sesuai ni. Betul-betul tak boleh untuk mahal. Saya nak kereta boleh singgah sikit. Kau hal? Kata tak boleh kereta, tak ada kereta. Dia bersikap lah. Dia penat lah. Kata nak jalan kaki. Boleh juga, boleh selesai kan. Terpulang lah. Destinasi sama, pergi Kelantan. Jalan lain-lain kerana situasi masing-masing. Mana? Jadi dia ni ahli akademik, dia tak suka masuk politik. Bukan, dia tak boleh politik. So dia masuk nak bantu Islam, dia masuk NGO. Tak salah. Dia diundi jugalah kan. Ada ini pula dia masuk. Dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja yang berbahaya untuk dia. Dia kerja sendiri. Dia masuk politik. Tak ada masalah. Dia boleh ikut jalan politik untuk ni. Yang ni untuk jalan NGO, yang ni untuk jalan tabligh. Ikut juga lah. At least mesti duduk dalam satu jemaah. Ya. Bukan persatuan saja, bukan persatuan dynamic circle presiden saja. Saya tak tahulah macam mana persatuan tu ada tak ini esko-esko dia. Tapi maknanya be flexible. Mungkin ada orang tak setuju dengan saya ni. Tak kira lah, tak semesti saya betul. Saya cakap je, tuan-tuan nak ikut, tak ikut, itu tuan-tuan ada masalah. Kan? Jangan suruh ikut dia tak salah sekali. Kalau nak ikut, tak ikut sudah, habis itu. Tapi itu pandangan saya rasa paling baik untuk saya utarakan. That's all. Tetap payahlah mengumpat-umpat saya belakang. Banyak pula pahala saya ni. Benar tak saya berat buat pahala banyak kan? Tak boleh pula kan? Okey? Saya tak payah tak setuju dengan saya. Sebab tak setuju, tak payah ikut.
Pandangan dia, Ustaz, saya tak suka. Satu jemaah saja. Bai'ah ni adalah bai'ah tepat. Ni Amir Mukminin semua ni. Tak boleh kalau lepaskan ni bai'ah yang ada ni, hilang Islam bertekuk ni. Ulang lah, tak faham lagu tu. Tapi saya dah bincang Syekh Qaradawi. Hadis-hadis tu tak terpakai untuk jemaah imam, jemaah amar ma'ruf. Jemaah ni namanya jemaah amar ma'ruf nahi munkar. Dia bukan jemaah yang adalah hadis. Jemaah hadis tu khilafah. Khilafah tak ada sekarang. Tak ada. So jemaah amar ma'ruf munkar, dia tak dapat privilege sampai tahap tu lagi. Okey. Wallahu a'lam.